Ramai lagi masih keliru emas yang mana yang terbaik untuk dijadikan sebagai simpanan dan pelaburan. Okey tuan-puan, boleh dengar dulu video sampai habis supaya kita tak rugi. Jadi kalau nak jadikan emas ni sebagai alat simpanan, nak cepat dapat untung, at least 2-3 tahun lagi, kita kena pilih emas dinar ataupun gold bar. Yang dinar bentuk bulat, yang gold bar berbentuk petak. Bukan beli emas gelang, bukan emas rantai, itu tujuan utama dia adalah untuk cantik. Untung tu nombor 2. Jadi mungkin lebih lama, 5 tahun, 10 tahun boleh dapat untung. Tapi emas dinar gold bar at least 2 tahun sahaja kita dah untung kalau emas public gold. Sebab kalau nak jual balik, dikenakan spread hanya 6 ke 9% sahaja. Setiap tahun kenaikan harga emas 10%. At least 2 tahun, kita dah kau untung. Sambil-sambil kita tunggu kenaikan harga emas tu, sambil-sambil kita tambah lagi gram-gram emas. Sebab yang lebih untung dengan emas ni adalah bagi mereka yang ada banyak gram emas dia. Jangan tunggu semata-mata harga emas. Harga emas dah confirm dapat untung untuk jangka panjang. Yang lebih untung, emas dia dah ada banyak. Jadi kalau ada bajet serendah RM100, kita dah boleh menabung emas. Kita menabung sedikit-sedikit dekat akaun Masgap, daftar secara percuma, aktifkan akaun walaupun 1 gram ataupun serendah 100. Next time ada duit lebih lagi, menabung lagi. Ada 5 gram pertama, keluarkan dekat tangan. Emas terbaik yang ada dekat tangan. Sama ada gold bar ataupun dinar. Jadi boleh keluarkan, boleh pegang dekat tangan. Rasa dekat tangan tu, pegang tu, itu yang menjadikan kita rasa ketagih nak tambah lagi. Jadi ambil tindakan, kalau nak tahu apa lagi tentang emas, drop saja dekat komen.